iPhone 15 Pro Max 256 yang kita beli dekat Pinduoduo. Yang ni video yang ke-6 untuk kita review, dan hari ni kita akan reviewkan lagi pasal game. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Azrul Sofian. Hari ni kita bertemu lagi dekat video yang ke-6 untuk iPhone Pinduoduo yang kita beli hari tu RM647. Hari ni kita akan review lagi pasal game. Cuma sebelum ni aku ada review juga pasal game dekat iPhone ni. Cuma dekat situ video dia agak pendek tau. Di setiap satu game tu, hari ni aku akan review panjang sikit sebab ada yang komen nak tengok line stabil ke tak, nge-frame ke tak kan. Masa kita main tu mungkin tiba-tiba lag ke kan. Dia punya frame tu tiba-tiba drop kan. Hari ni kita akan test satu game penuh, kita akan test game Mobile Legend. So untuk game ni kan, dah beberapa hari sebelum ni aku dah test, aku dah pakai. Memang aku akan pakai untuk game je tau. Untuk game sahaja. Untuk kegunaan lain memang jarang sangat lah sebab aku dah ada handphone yang lain. So untuk handphone 15 Pro Max 256 ni, yang dekat Pinduoduo ni kan, yang ni aku akan fokus untuk main game saja. So hari ni kita akan test game Mobile Legend. Kita akan main satu game penuh sebab aku tengok dekat bahagian komen kan, ada yang nak tengok versi yang penuh dan juga macam mana dia punya performance. Alright, jom kita mulakan testing dekat 15 Pro Max ni. Sebelum kita mulakan, bagi korang yang terlepas video-video sebelum ni mengenai iPhone Pinduoduo 15 Pro Max ni kan, korang boleh tengok dekat description. Aku akan sediakan daripada part 1, part 2, part 3, part 4. Dan juga video ni korang boleh share dengan kawan-kawan tau. Mana tahu kalau ada siapa-siapa yang dah beli iPhone dekat Pinduoduo tu, dia boleh datang tengok dekat channel YouTube ni. Jom kita mulakan main game Mobile Legend dulu. So hari ni kita akan main Mobile Legend. Kita akan main satu game. Kita push rank. Kita tengok macam mana dia punya connection. Okey ke tak okey, stabil ke tak kan. Dia punya frame dalam game okey ke, tiba-tiba drop ke. Kita boleh tengok dekat sini. Kita akan test dekat iPhone 15 Pro Max ni. Okey, sebelum tu kita setting dulu kita punya custom. Kita punya setting untuk screen tu. Korang boleh tengok contoh dekat bahagian sini. So kesemuanya adalah yang paling tinggi. Ultra, Standard, High, Ultra HD. Semua paling tinggi dekat iPhone 15 Pro Max ni. Okay, jom kita main rank terus lah. Dah lama dah tak buka game ni. Hari ni kita main Mobile Legend. Mid lane jungle. Kita main jungle lah. Jom. Kita akan test. Okey ke tak okey main kat sini. So kalau bagi korang kan yang nak beli iPhone dekat Pinduoduo kan, korang boleh cari je dekat bahagian situ, cari iPhone. Kemudian untuk macam iPhone ni kan, yang aku beli dia harga 647 kan. Aku tengok ada je lagi yang lagi murah, yang lagi jimat kan. Tapi aku takut sebenarnya nak share link. Sebabnya aku takut nanti barang tu tak sampai ke, problem ke kan. Nanti korang salahkan aku pula. So better korang tengok dekat bahagian review tu. Okay, kita nak pilih hero apa. Ben. Ben apa ni? Allah, tak sempat Ben. Dah lama dah tak main ML ni. Selalu main eFootball je kan. So kalau korang nak beli kan iPhone 15 Pro Max ni, kalau setakat nak main game untuk daily use, untuk jadikan dia sebagai handphone kedua kan, bagi aku okey sangat tau sebenarnya guys. Serius. Okay, kita akan pilih hero jungle. Hayabusa. So macam aku bagi tahu tadi kan, kalau korang nak cari iPhone dekat Pinduoduo, korang pastikan tengok dulu dia punya review, okey ke tak okey. Kemudian korang tengok kat situ berapa banyak dah sold. Kalau korang tengok contoh sold 10 ke belas-belas kan, korang janganlah beli. Takut nanti yang beli tu puak-puak dorang juga kan. So kalau korang tengok dah sampai beratus-ratus, dah sampai beribu-ribu kan, and then review pun dah okey, maksudnya okey lah tu. Alright, macam aku sendiri,
Aku bukan tak nak share link kedai yang aku beli ni. Sebab kan, kedai yang aku beli ni, dia dah sold out tau. Dah beberapa kali dah aku check. Kemudian, dia bila tekan link tu, aku nak reorder balik tau. Kemudian dia akan datang balik kepada homepage. Maknanya, link tu dah tak ada dah. Sebab tu aku cakap kalau korang nak beli, korang tengok dulu dekat bahagian review. Sebenarnya dekat Pinduoduo ada je lagi yang jual iPhone ni. Cuma korang tengok review dia. Kemudian aku tengok ada harga lagi murah daripada ni pun ada. Alright? Okay, jom kita mulakan dulu main kat sini. Jom. Korang tengok guys. Cantik grafik dia. Kita mula. Fokus kejap. Lama dah tak main Mobile Legends ni. Ini kita main satu game guys. Korang boleh tengok line dekat bahagian sini. Line aku kalau ikutkan sekarang dalam 29, 30, 40. Lebih kurang macam tu lah. Tapi ping dia still lagi stabil. Okay. Okay, let's go. Ping dia okay. Aku punya ping okay, stabil. Yang ni aku pakai wifi. Buka hotspot handphone. Nak kacau ke? Takut juga nak kacau. Nak kacau ke guys? Sini. Nana. Si Nana ni. Gerak. Dia kejar. Oh, marah. Marah. Jangan marah-marah. Tenang. Wih. Melissa. Nice. Satu pembunuhan telah dilakukan. Betul. Handphone ni aku tak pakai tempered glass lagi. Aduh. Tak sempat lah. Tak sempat nak mencuri. Okay, santai dulu. Mantap. Thank you. Okay, kita ambil buff dulu. Allah. Okay. Okay, go. Ush. Anak. 4 kill lah kita makan dia orang. Mantap. Kita punya tank padu. Okay. Beli ni dulu lah. Mana attack tu lah? Lupa dah. Oh ni. Scarpisa nama dia. Ya Allah. Korang jangan tiru aksi ni Aku ni noob lagi. Tapi disebabkan aku nak test ni, jadi aku tunjuk lah. Tangan pun tak laju main slow hand lagi guys.
Okay. Kekok. Dah berbulan-bulan dah tak main. So korang tengok sepanjang aku main ni, dia punya line tu kan, dia punya lag tu tak ada pun. Dia maintain lebih kurang dalam 30, 40 lebih. Maintain lagi. Aduh mak, tak ada ulti ni guys. Allah, aku tak ada ulti. Meninggal. So line okay, stabil. So yang tanya sebelum ni kan, okay ke jumping ke line kan? So far bagi aku Alhamdulillah, smooth je main. Grafik pun okay, dia tak ada jatuh ke apa kan. Masih lagi maintain. Keadaan sekarang pun panas pun tak rasa. Okay. Oi, lapu-lapu ni mengganas ni. Weh. Oh. Mak ai sakitnya. Biar betul si lapu-lapu ni. Sakitnya weh. Biar betul si lapu-lapu tu. Damage apa tu? Agak noob lah guys aku. Tapi macam ni lah. Kan? Kita bukannya selalu main pun. Main pun suka-suka je. Okay. Cari barang. Apa ni? Okay, keluar mana? So buat masa ni KDA masih lagi okay 613. Okay. Santai dulu. Ambil bawah sekejap. So korang tengoklah sendiri guys. Dia punya gameplay macam mana dekat handphone 15 Pro Max ni. So far bagi aku Alhamdulillah puas hati. Kalau korang nak pakai untuk lenjan kan, untuk main game, untuk push rank ke kan, memang okey sangat lah sebenarnya. Okay, nice. Aduh, jangan lawa guys. Tunggu dulu. Okay, santai dulu. Tak ada hati ni. Santai dulu. Okay, kejap. Okay, mantap. Lapu-lapu kat atas. Mari. Tak bisa apa-apa si lapu-lapu. Tadi kau buat aku boleh. Okay. So sekarang ni kan guys, aku rasa panas sikit Handphone ni aku rasa panas sikit. Mungkin sebab grafik aku letak terlalu tinggi. Tapi walaupun tinggi kan, okey lagi, tak ada masalah pun. Dia punya frame pun masih okey. Dan KDA pun masih mantap lagi. Okay, 914. Rekod dulu. Rekod pun murahan lah. Tak ada mahal-mahal pun. Bisa menang ni guys. Sikit lagi. Mencuri. Okay, kejap. Korang jangan terlampau barbar. Nanti comeback susah. Push. Okay, nice. Okay, lock. Tak nak lock ke? Go lock.
Let's go, let's go. Let's go. Okay, ikut sikit agar aku main. Mari lah. Attack lot ni. Loh, enggak ada yang bantu. Oh, Hei, pergi mana Canga? Si Canga. Okey. Ambil lah lot weh. Asyik nak war je, jenuh juga koma ni. Ha. Lot. Mari. Ya Allah. Mana ni? Hei, tak tahulah. Memang tak nak lot, nak menang kot. Nak war je. Line tak stable lah ni. Okey. Meninggal. Ya Allah, ya Tuhanku. Lag ke handphone aku ni? Okey, tak. Tadi line jumping, line. Korang tak nak load ke? Okey. Nanti kalau korang nak main short fun kan? Nanti korang add ID. Nanti kita main short fun kan? Tapi jenis aku tak adalah macam push rank sangat pun. Main suka-suka je. Kan? Okay, nice. Aku tak ada jenis push rank pun. Cuma ni nak test main game ni. Jadi main lah kat ni. Main dekat rank. Patutnya main kat klasik. Sebab dah lama tak buka. Season pun dah habis kan. Jadi rank dekat Epic. Okey lah. Epic biasanya adik-adik sekolah lagi. Yang baru-baru nak main. Kan? So okey lah. Wish. Allah. Orang dapat bunuh. Tapi kita meninggal. Go. Tak dapat habis. Habis. Alhamdulillah. Habis dah guys. So, korang boleh tengok contoh tadi. Macam mana hasil daripada game ini. Siap dapat MVP lagi. Legendary. Okay. So far bagi aku kan, main game kat 15 Pro Max ni, yang dekat Pinduoduo ni kan, smooth guys. Sedap. Serius. Alright. Thank you for the like. So bagi korang macam mana tadi? 15 Pro Max ni, okey ke tak okey? Performa dia. Cuma aku je lah main tak okey. Alright. So kalau korang nak gunakan 15 Pro Max ni kan, untuk main game, bagi aku sangat-sangatlah okey. Untuk setakat nak push game, nak push rank kan. Untuk setakat main game tu okey. Cuma handphone ni, dia adalah beberapa part yang dah ditukar. Nanti kan aku akan ulas video seterusnya. Apa yang okey, apa yang tak okey. Aku akan panjangkan sikit lah video mengenai handphone ni sebab hari ni aku akan test gaming dulu. Macam sekarang ni aku akan test Mobile Legends. Korang boleh tengok contoh tadi lah. So, sepanjang aku main tadi, experience yang aku rasa mengenai handphone ni kan, dia agak panas sikit lah. Okay, agak panas sikit. Tapi bagi aku masih boleh diterima. Okay, tak ada masalah pun. Kalau korang nak main game, kalau dekat iPhone kan, kadang-kadang kalau dia panas kan, korang boleh gunakan juga cooler fan. Alright? So guys, terima kasih untuk korang yang menonton video ni sampai habis. Yang tu lah dia tadi gameplay Mobile Legends aku yang tak seberapa. Okay. So nanti kita akan jumpa dekat next video. Nanti korang boleh komen dekat bahagian bawah korang nak tengok apa lagi. Hari ni aku dah test gaming tadi. So kemudian next video nanti mungkin aku akan masukkan part-part macam untuk ulasan lah. Sepanjang aku guna apa yang okey, apa yang tak okey kan. Kemudian nanti korang juga boleh tambah-tambahkan lagi dekat bahagian komen. Korang nak tengok apa. Nanti aku akan cuba buat untuk next video.
Okay. So aku minta maaf lah mungkin kalau video kali ni mungkin agak tak menarik ke ataupun kurang berminat untuk korang tengok kan. Aku minta maaf. Aku akan cuba lagi perbaiki lagi untuk video-video akan datang. So untuk korang yang dah support, yang dah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Alhamdulillah. So kita jumpa lagi guys dekat next video untuk iPhone 15 Pro Max yang kita beli dekat Pinduoduo ni. Macam aku cakap tadi, kalau korang nak beli dekat Pinduoduo boleh. Cuma pastikan tengok review, tengok dah berapa banyak sold dan juga tengok dekat situ apa yang dia jual, detail dia. Ada Face ID ke, tak ada Face ID ke, korang boleh tengok dekat bahagian yang dia jual tu. Alright? Okay guys, kita jumpa lagi. InsyaAllah kalau panjang umur, kita akan jumpa lagi dekat next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.